apakah perbezaan antara ketiga-tiga ni? Tiga-tiga ni sesuai untuk gigi Syahsiti. Okey, cuma beza-beza fungsi. Kalau aloe vera ni mengandungi ekstrak aloe vera dan juga herbal untuk membantu merawat gusi, merawat ulcer, merawat gigi berlubang. Selain daripada tu, dia mengandungi antibakterial. Antibakterial tu sangat membantu untuk hapuskan nafas berbau dan juga bantu untuk hilangkan kerak-kerak dekat celah-celah gigi. Sangat berkesan untuk diri Atika. Rasa dia pudina campur dengan mentol. Paling berangin antara semua ubat gigi. Okey, lepas tu kita ada extra pudina. Okey, mengandungi minyak pudina sebenar untuk bantu wangikan nafas you. So siapa-siapa cakap dengan you, wanginya nafas dia bau pudina. Lepas tu sangat membantu untuk tahan nafas segar sepanjang hari. Sesuai untuk ibu mengandung juga ya. You all boleh try. Okey, selain daripada tu kita ada obat gigi pemutihan kita. Okey, sangat membantu untuk putihkan gigi. Sangat berkesan untuk diri Atika juga. Masa Atika first pakai ubat gigi saya tu memang pakai ubat gigi pemutihan saja. Ramai customer kami sangat puas hati dengan kesan pemutihan dekat gigi dia orang. You all boleh try ya. Hanya TikTok Shop saja kita ada promosi 3 in 1. Okey, kalau dekat pasar raya ke apa ke semua tak ada. Okey, this one pun tak ada. Berus gigi hanya TikTok Shop saja. Yang dapat sekali berus gigi zaitun.